Okay, Assalamualaikum. Hari ini abang nak buat cabutan bertuah kepada sahabat-sahabat untuk dealer bulan Mei, tim Abang Bekam saja. Nanti kita tengok siapakah pemenang. Okay, dapat 4 keping 0.25. Ini edisi Raya Haji. Dan juga dapat 10 pula. 6 keping. 6 ni name card holder. Nanti abang bagilah, abang post pada sahabat-sahabat pemenangnya, insyaAllah. Ni yang abang rekod, nanti abang bagilah kepada pemenang bukti-bukti. 200 orang diingatkan nak rekod. Nanti lah. Bulan 6 nanti abang buat. Bulan 6, bulan 7 nanti abang buat. Okay, kita cari pemenang yang pertama untuk dapat cabutan bertuah 2.5 gram untuk tim Abang Bekam saja. Siapakah orang yang bertuah itu? Azmil Pulau Indah. Tahniah Amil. Ini pun daripada bukan dealer. Lepas tu dia beli dengan abang. Okey, ni Azmil punya Pulau Indah. Amil, masuk Amil live. Abang tengah live, sambil-sambil tu kita cari pemenang. Okey, pertama dah dapat Encik Azmil. Kita cari yang kedua pula. Ada 4 pemenang saja dicari. Siapa yang kena? Fazilah Kuala Sungai Baru. Tahniah puan. Nanti abang uruskan pengantaran. Ni ada bukti video ni. Okay, yang kedua. Yang ketiga. Removekan dia. Kita shuffle. Okay. Ni yang ketiga. Kita cari pemenang yang ketiga. Ni sambil-sambil tu abang buat live. Ni janji abang itu sebenarnya mak abang pergi haji. Hafiz Alustar. Tanya Hafiz. Ni Hafiz ni selalu tanya-tanya abang nak jual beli, nak apa bagus Hafiz. Dealer bulan Mei. Okay, Hafiz. Okay, ni yang keempat, yang terakhir untuk ni. Doakanlah abang dimurahkan rezeki, dilimpahkan rahmat, diberikan kesihatan yang baik. Yang keempat. Haidil Mustafa Subang Jaya. Tanya Tuan Haidil. InsyaAllah. Ini dah dapat 4 orang pemenang. So sekarang ni kita cari lagi 6 orang untuk dapat name card holder ni. Ni abang bagi free ni. Abang beli masa bengkel ni. Cadang nak jual, tak jual-jual. Ni untuk dealer bulan Mei saja. Siapa pemenang pertama untuk ni name card ni? Fazlin Sungai Penchala. Tahniah puan. Okay, 1 dapat. Kita cari yang kedua. Cepat. Kita nak cari 6 orang saja. Fazlin. Siapa yang kena? Yushman. Yushram pula. Terima kasih. Tahniah tuan. Join Abang Bekam. Okay, dapat ni name card holder yang ketiga. Nanti insyaAllah doalah bulan 6, bulan 7 ni abang buat cabutan bertuah lagi. InsyaAllah. Siapa yang dapat? Izwan Arau. Tahniah tuan. Ni dealer bulan 5 Bayangkan 75 orang. Bulan 5 saja. Tahun ini. Macam mana abang buat? Abang dah ajar, abang dah buat video. Nanti siapa-siapa nak cara abang buat, insyaAllah. Boleh komen. Boleh DM abang. Ismandi Labuan. Tahniah tuan. Daripada Labuan. Inilah penting rekod ni. Okey. Satu lagi. Siapa yang kena? Faridah Cemor. Terima kasih kak. Orang kampung kita. Teman. Orang Cemor. Okey, satu lagi. Last. 6 orang saja dapat name card holder. Nanti abang uruskan pengantaran. Alamat dia orang semua ada. Tim-tim abang semua ni. Last. Helmi Teluk Panglima Garang. Tahniah Tuan Helmi. Ini orang bijak ni. Abang dah jangka kan. Okay, insyaAllah. Terima kasih kepada sahabat-sahabat. Dah lengkap lah janji abang untuk buat cabutan bertuah. 4 orang pemenang. Untuk 0.25 ni edisi apa ni? Edisi Aidil Adha
Nanti abang uruskan pengantaran. Okey, insyaAllah apa-apa pun abang doakan abang sihat, dimurahkan rezeki, terus lagi berkarya emas dan arahnu. Okey, like, komen dan share. Yakin halam sunnah pasti ada kejayaan. Yes.